Kembali lagi bersama kami dalam rancangan Taha Edugen Show. Okay, so kita kembali lagi dengan tajuk yang sama, iaitu Zulhijjah 2.0. Okay, semua dah ready ke? Ready. Okay, jom. Dah ready ke? Ready. Okay. Soalan pertama. Apa nama pakaian putih yang dipakai jemaah haji lelaki? Bismillah, kain ihram. Ya, betul. Apakah kemuncak ibadah haji yang berlaku pada 9 Zulhijjah? Mic. Wukuf di Arafah. Ya, betul. Okey, soalan seterusnya. Berapa bahagiankah seekor lembu dibahagikan untuk korban? Tujuh. Betul. Berapa bahagian pula untuk seekor kambing? Satu. Betul. Okey, soalan seterusnya. Apa maksud Aidiladha? Saya cakap saya. Hari Raya Korban. Betul. Okey, soalan seterusnya. Kemana jemaah haji pergi untuk kutip anak batu selepas Arafah? Di Musdalifah. Betul. Okey, soalan seterusnya. Apakah nama aktiviti melontar batu di Mina? Melontar jamrah. Betul. Okey, soalan seterusnya. Berlari-lari anak antara Bukit Safa dan Marwah dipanggil apa? Sa'i. Betul. Berapa kali pusingan tawaf perlu dilakukan mengelilingi Kaabah? Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali. Betul. Okey, alhamdulillah telah selesai game Edugen kita yang bertemakan Zulhijjah untuk kali kedua. So, guys, macam mana? Happy tak? Seronok? Happy, seronok semuanya. Okey, mantap. Okey, kalau korang nak tengok apa tajuk untuk Edugen yang ke depan, stay tune. So, selahkan kepintaran, luaskan pengetahuan.